Sebenarnya ada beza antara orang yang ada jawatan dan tanggungjawab dalam membuat keputusan berbanding dengan orang yang tak ada apa-apa jawatan. Orang yang tak ada apa-apa jawatan ni, dia boleh mempunyai pelbagai pandangan sebab tak ada nilai pun pandangan dia. Kalau dia buat sesuatu, silap dia duduk diam aja. Tapi dia dengan mudah boleh mempertikaikan semua keputusan yang dibuat oleh orang lain. Sedangkan kita, bila kita ada jawatan, kita ada tanggungjawab yang mungkin bukan sahaja memberi kesan kepada diri kita, tapi memberi kesan kepada ramai orang lain. Jadi jika kita tidak mengambil keputusan dengan serius, dengan asas yang betul, kesannya dirasai oleh orang ramai. Lagi tinggi kedudukan kita, lagi besar kesannya. Jadi bila orang yang memimpin perniagaan, memimpin negeri, memimpin negara, dia tidak buat keputusan ikut suka-suka saja. Pertimbangannya bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang, dan ianya kadang-kadang melibatkan apa yang orang kata trade off antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Sebab dunia ni bukannya tempat yang sempurna. Ada banyak perkara-perkara yang kadang-kadang bertentangan antara satu sama lain. Jadi keputusan yang terbaik ialah memilih yang terbaik di antara banyak cabaran-cabaran yang ada, dan ini biasanya hanya dimaklumi oleh orang yang buat keputusan tu di zaman yang mana mudah untuk siapa saja berpandangan, berpendapat, mengkritik, mempertikai. Memang riuh rendahlah apa saja keputusan yang dibuat. Jadi itulah sebabnya jika kita nak buat keputusan, kita kena pastikan asasnya betul, kita ada data, fakta, dan kita kena tengok kelebihan dan juga risiko setiap perkara. Dan apabila ada banyak data dan fakta ini, kita kena pilih keputusan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada dari segi manfaatnya dan juga mengurangkan risiko. Jadi bagi orang yang ada kedudukan, ada tanggungjawab, mereka tidak membuat keputusan sesenang orang yang tak ada apa-apa kedudukan yang boleh menukar-nukar pandangan mereka mengikut nafsu mereka sendiri.